nak pergi ke Pulau Legenda. Pulau Legenda tak ada tempat lain dalam Malaysia melainkan Pulau Pinang. Allah, oi. Tong kosong. Ada Pulau Legenda, Pulau Pinang. Tak ada baca tawarikh punya orang. Tak ada. Pulau Legenda tu Pulau Pangkor. Goreng pisang, cong kodok, cong karya. Karipa. Cong kodok, cong karya. Kuih bakui. Kuih bakui pula. Mana boleh tahu ni Rawi punya? Memang ni Rabi punya. Pasal apa? Pasal apa? Ada bau kari. Bau kari. Mana kari? Ala kapa? Okey, minta jam. Sedalam-dalam laut biru, dalam lagi hatiku. Sedalam-dalam laut biru, dalam lagi hatiku. Amboi dalam hati ya, Mak. Seronok bukan main hari ni Pak Udaya. Kamu tadi hati seronok pula. Mestilah seronok. Allah, sakit dada aku ni. Yalah, abang kerja teruk. Baru kerja teruk. Macam ni lah rupa nak cari makan, ya tak? Kau nak minum apa? Tak payah minum lah. Tak ada minum apa ya? Mak Derih. Mak Derih tak ada datang lagi. Macam mana cerita je? Allah, Mak Derih. Saya pun duk cari dia. Maklumlah dia sekarang sibuk. Dia sibuk? Sibuk pasal apa tau? Ni yang kahwin nama dekat dah. Dia ketua rombongan. Mak rombong orang panggil. Kulu keliang mak rombong. Jangan main-main Mak Derih lah ni. Orang nombor 2 besar kat Malaysia Kota Raya. Ya Allah. Terima kasihlah Budin kamu mengingatkan aku. Kita aku dah lupa kan Mak Derih. Itu dah. Tapi aku heran jugalah tu. Macam mana pula tak dengar cerita apa-apa. Tup-tup dia dah jadi orang besar nombor 2 Malaysia Kota Raya. Bukan besar apa, besar badan. Mak Derih lah orang nombor 2 besar badan. Nombor 1 bos lah yang dulu. Ni, dia nak naik pangkat apa macam tu. Naik tangga, turun tangga, ofis boleh lah tu. Itu pun mengah. Iyalah. Ini apa ni ya? Ya, cara baik kan? Nah, ini powder. C1 taruh racun. Taruh gula. Mamino. Lagi satu. Tambah. Saya oren. Sini ada racun. Gula lah, sudah keluar racun. Boy, Rawi keluar seronok bukan main. Apa bayar seronok semalam tengok cerita apa? Biasalah kalau bising-bising kena hari makan masuk main dia memang lah tu. Tapi semua dah. Ini siapa mau pergi Langkah bilang berenang. Ada pergi kan? Mesti pi. Mesti. Okey. Ini minuman. Assalamualaikum. Pak Kasim. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kasim, apa bos? Kasim. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Duduk, duduk. Kamu nak minum apa? Kau nak minum apa? Cakap biar aku buat kan? Dia tak nak minum lah. Tak nak minum? Dia nak minum sanun tu ni. Dah minum sanun? Apa yang keberatan? Ni, dan ni yang sebenarnya mau cari Mak Obo. Obo? Oh, itu obo lah macam Olimpik punya api. Dah hilang ke? Siapa pula mencuri obo tu? Bukan itu. Tu kawan kau yang macam Bengali jual roti. Mak Obo. Mak Obo. Yalah. Mak Obo, apa hang tu? Dan dah lama nak berjumpa dengan dia. Sampai ke hari ni tak dapat nak jumpa. Iyalah, apa kau nak mencari dia? Eden ni tak kosong nak menceritakan keburukan orang. Iyalah. Tak elok rasuai. Iya. Ya, kalau Den ceritakan lain tak elok rasuai. Sebab Den nang susah. Iyalah, dan tahulah tu. Habis kenapa mencari dia? Dah 3 bulan rumah sewa Den tak dibayarnya. Entah apa ke sebab Dah 3 bulan tak dibayar. Oh my god. Siapa dia mencarinya? Impossible. 3 bulan? Ya. Tidak bohong. Eden tak ada nak bohong dah. Kalau betul-betul dia tengah susah, kau bakalah terus terang.
Bolehlah Denny tolak ansung. Yo, tolak aku. Tapi kau dibuatnya macam ini macam mana? Macam tak tu elok lah. Macam elok. Kan? Macam elok pun. Mentaro Mengkaro? kita ni boleh bersabar lagi. Yolah. Kau esok dah tak boleh bersabar. Kau birat lu kau. Kau buruk padahal. Pak Kasim sabar. Aboy, tua-tua pun nak pukul orang kah? Jangan Pak Kasim. Sabar. Apa? Kau ingat Denny tak lalu lagi kau? Kau jangan pandang orang, Budin. Ya. Kau bukan tak tahu. Dan sama busu tu satu skot. Oh, suka. Ni darah pahlawan mengalir lagi dalam dada ni. Dan pantang dicabar. Pantang ino. Dengan cepat kilat. Dan melonting. Yolah, sabarlah kau. Ini Pak Kasim. Ni Pak Kasim cakap tu squad apa dulu dijaga kah? Jaga apa? Kau yang tak kerti lah. Apa kah? Dia ni bekas askar Gorka dulu tau. Sudah tukar kah sekarang? Tak ada tukar lah. Tukar kepala hampa lah. Dia bekas askar. Oh itu ni perang senapang lah. Bukan perang senapang lah. Dia pegang parang. Potong orang lah tu. Bukan potong orang. Potong sayur. Dia ni masuk tukang potong sayur. Pak Busu kamu masuk jadi tukang masak. Ngerti? Yo. Dan memang lama dalam askar. Lebih lama pada si Busu. 35 tahun. Tolak overtime tidur dalam hutan. Kau tahu? 35 tahun. Tak. Kau ustaz lah bambu. Dalam askar mana ada overtime? Dia nak memadukan Sirawi ni. Lagi saja lah dah. Ya. Tolong sampaikan salam dan pada dia. Waalaikumsalam. Kau juga Budin. Ya. Bori bagi tahu sama Mak Obo. Mak Obo. Ya. Suruh dia datang jumpa Den. Bori bagi tahu pada dia apa masalah Ikut di mana tampek wah. Dah tepat nak jumpa tu di mana? sampai nak berjumpa. Iyalah. Di Siko kan di Sinun. Di rumah. Rumah Waden lah. Rumah Waden. Ayolah. Ayolah. Aku Den teringat Mak Obo. Oh, ada masalah. Tak ada masalah. Dekat kampung ada hal masalah besar. Mak Obo, baru saya teringat. Masalah apa pula Budin? Kamu janganlah membohong. Aku tengok Mak Obo tak ada langsung muka masalah 3-4 hari yang lalu ni. Mak Obo bukan tak tahu dia masalah kah, senang kah, suka, serupa tu je. Keluar. Biari. Mana kita kenal dia masalah? Rupanya masalah besar tu. Wow! Sulit. Tak dapat. Dia memang tak dapat. Saya nampak saya main ni dua mata saya nampak Mak Doa dia bawa beg dekat Klang bus stand, dekat tong sampah dia guling-guling nangis cakap mau balik kampung ada hal mustaka. Okey, cantik. Okey ah. Apa hal itu dah? Saya tahu lah Dan. Nenek dia sakit. Nenek dia sakit? Ai! 2 minggu sudah telegram datang katakan nenek dia meninggal. Dia bukan nenek mertua dia sakit. Bila pula dia kahwin? Ini Pak Kasim dia tak tahu dia okar ni. Orang tidak okar. Ini bukan nenek mertua, nenek angkut dia. Oh, Rawi, mana ada nenek angkut dengan dunia ni lah? Nenek angkat tu ada lah. Nenek angkat betul. Payah. Sudah tukar dah sekarang. Dah tukar lah, betul lah. Ini aja lah. Ya. Ia pun. Ya. Kau bakkan dengan dia. Ya. Suruh dia beritahu betul-betul apa masalah Ya. Jadi kau tolong sampaikan salam Dan tadi tu. Waalaikumsalam. Ya. Kau beritahu dengan dia. Ya. Kau mesti sampaikan. Ya. Jangan tidak. Ya. Kalau kau tak nak kau timur amanah. Ya. Tunggu kau. Ya. Ya. Ya.
buih. Ai. Seorang bentar lagi mak rombong dengan Mina rombong ni. Kau buat apa ni? Lambat ni tinggal tu. Ya. Hai. Hai, panjang pun rambut. Ni kenapa lambat? Janji nak cepat kata. Siapa yang lambat? Ya Abang Mat, sejak tengah malam tadi, Ana dan Lucy dah ada di sini tau. Tapi gelap saja tak ada orang. Kami masuk balik, make up lah sikit. Make up tak? Sebut pasal make up bawah. Lama dah nak tanya ni. Kenapa orang perempuan kalau pakai gincu taruh kat bibir mulut, kenapa tak taruh dekat tapak tangan ke, siku ke, kepala lutut ke? Soalan Abang Mat ni, Abang Mat tahu tak? Bibir perempuan adalah salah satu anggota yang menjadi tarikan pada lelaki. Jadi nak tambah lagi daya penarik, letak lipstick lah. Lagi terang, lagi menarik. Saya cuba tunjuk je. Goyang-goyang jam. Aku tengok korang semua ni kan, macam aku tengok pertandingan pakaian beragam kindergarten. Ni nak pergi mana ni? Mau apa? Yang kau ni macam orang nak pergi interview, tak interview. Orang menyambut tetamu, tak menyambut tetamu. Baju ya Allah pakai kot segala. Ni orang bukan nak pergi interview, bukan menyambut tetamu. Orang nak pergi Langkawi. Mat, aku tahu kan nak pergi Langkawi. Pasal tu aku pakai macam ni. Aku nak tanya mu, kita pergi tu dengan bah ekong ke dak ekong? Bah, dak ekong. Dak ekong? Tapi hawa dingin. Hawa dingin. Sebab apa kau tahu hawa dingin? Bah Koloh, WBN 3690. 3690? Oh, bah aku kenal bah tu. Itu memang bas hawa dingin, buka tikar masuk angin. Jadi mak, apabila kita buka tikar masuk angin malam-malam, angin masuk badan rasa sejuk. Jadi aku bawa kok ni rasa panas sikit. Kalau anak sejuk aku buka kok aku selimut. Selimut lah, selimut. Dari belakang bas aku pun benar kajang depan bas. Pandai nak korek dia. Ravi. Ya. Awak nak pergi mana? Apa? Awak nak pergi jogging ke? Sekarang kita ni bukan nak pergi jogging tau. Orang nak pergi Langkawi lah. Naik bas lah. Saya tahu orang gila kalau lari sini sampai pulau Langkawi. Habis pakai macam ni buat apa? Ini pasal pakai apa emergency kalau membuang air kan serat. Betul ya? Betul. Dia basic tau. Abang Mak over sejuk. Ravi senang nak pergi tu kan? Ya. Ni muskil satulah. Asyik. Abang Budin ni nak pergi mana pakai jaket bulu-bulu? Abang pun duk fikir pasal apa abang pakai baju ni. Dia pak kata dekat Langkawi lah ni winter. Itu pasal lah. Winter? Dia ni pula kata abang tak aircon. Demam lah aku pakai baju ni. Dia ingat kat Langkawi ada snow. Saya Mak dah lambat ke? Dah lambat mak. Tak. tak lambat. Ni Mak. Nak tanya, ni mana maskot Mak mana? Mak dari maskot ke apa? Powder lah. Maskot Commonwealth. Ni powder kamu Mak dari ada kat belakang. Tak kuasa Mak nak berjalan dengan dia. Segan Mak Anu. Dia tak baik lah Mak dengan suami. Tak baik cakap macam ni. Kamu tengoklah dia sampai ada. Patutlah pun malu. Dah macam workshop bergerak. Saya kaya. Oi, apa ni budak pakai macam ni? Apa pening kepala aku kan spek hitam nampak kat tukang tangga tadi. Tapi tak. Tapi kalau yang tu kalau 2 kali pandang tak betul. Sekali pandang macam bintang filem Hollywood. Oh ya. Serupa macam tu cowboy merah Eastwood apa Clint Eastwood lah. Sekali pandang memang macam Clint Eastwood. 2 kali pandang aku tengok macam Papang Playwood. Apa Playwood? Yalah, wood itu kayu lah, macam kayu. Kayu? Oi, ni apa ni? Tak elok lah mengata orang tu. Macam. Hormat sikit orang tua lah. Sorry ayah. Tak habis-habis mengata. Ni.
Tapi powder memang betul powder. Memang betul macam ni apa saya tengok macam bintang TV dulu kan. Ha, nak tahu. Apa? Nama dia Danny DeVito. Kau macam Pak Uda. Itu bukan. Tu baru. Tu Batman. Tu Batman. Aku yang tahu, Mat. Macam Arnold Schwarzenegger. Mana anak jual meja kerusi pun tak ada lah. Tu sama lepas lah. Ini macam yang dia bila nampak kapal terbang. Sir, the flag! Betul Pak Uda. Dalam cerita Fantasy Island. Betul. Ayang, itulah Yang. Kan you dah cakap jangan pakai macam ni. Kan dah ada ketawa kan budak-budak ni. Habis apa salahnya kalau Ayang pakai macam ini? Tak adalah Yang. Pelik sangat tau Ayang. Tengok berbunga-bunga bagai dengan pelampung, dengan topi. Segala benda Ayang nak bawa. Malulah. Siapa pula yang malu? Kan itu keselamatan diri. Kita ni berjalan jauh. Naik feri pula tu. Mana lo tahu kan aku tengah lautan tu nanti bocor ke feri tu, tembung ke tayarnya. Jadi kampung ni kan ada untuk kita menyelamatkan diri. Budak ni lantak lah dia orang meninggal, paduli kan lah. Oh, kita lantak dia selamat dengan pelampung tu. Ni, tattoo. Kita nak pilang kahwin tu naik feri. Dalam feri tu nak awak bagi segala penyelamat punya pelampung mereka duk sedia. Tak payah duk sedia-sedia yang dia pergi ambil apa tiup tayar bas ni tembak. Buat berat saya lah. Babah Johar tu, Bah Kilang tu, dia cari tiup tayar dia rupa Pak Uda bawa. Ni Pak Uda, lagi pun kita pergi kelang kahwin ni, kita bukan naik tokar. Kita naik buk laju. Buk laju ni punya ganas, speed book. Punya ganas dia punya laju, pijak kaki sapa selalu. Dahsyat. Jadi kalau terjadi apa-apa, tak ada kira Pak Uda pun ada pelampung asli. Ya. Mana tu? Bulat. Umpatlah, katalah. Alah, maaf apa? Rahsia kamu tu berada dalam poket seluar aku tau. Rahsia apa pula? Rahsia apa pula? Tu, rahsia 3 bulan duit sewa rumah. Pak Kasim askar tu tak aku bayar. Dia aku jumpa dengan dia, aku cerita, aku ombong dengan dia. Pak Uda janganlah bising-bising tu nanti orang dengar. Kita pergilah kahwin, kita enjoy dulu, balik baru cerita hasil sewa rumah. Yelah. Enjoy. Sudahlah, Abang Mat. Jomlah kita pergi. Nak tunggu apa lagi? Okey ya. Tunggu. Aku rasa ada terkucil macam mau keluar. Apa kucing? Ayang. Hei, kamu keluar kah? Mak over ni pun. Masa ni lah pun dia nak pergi buang. Ini aku jalan. Bang, korang Mat. Tak. Nanti relax lu. Kita ada seorang lagi ni. Tak sampai-sampai lagi ni. Apa? Seorang, satu, dua. Semua dah hasil. Ada lagi ni. Lupa cakap ni. Pak Kasim pun pergi juga. Oh, Pak Kasim. Pak Kasim pergi. Jom, mudin je. Mudah. Kalau mudin cerah ni. Mudin je, mau wowo. Dah, mau cemok. Sekarang ramuk lah. Apa yang terkejut sangat? Suka hati dan nak pai pula langkawi. Suka hati dan nak pai pula langkawi. Suka hati dan nak pai pula langkawi. Suka hati dan langkawi. Suka hati dan nak pai pula langkawi. Pak Kasim. Minta hak kau ni dan nambat. Tak apalah lambek macam mana pun dia tak esah. Pak Kasim pergi juga ya? Sabak dan pai. Satu ayam pai. Nak kena perang lah tadi. Ayam mahal kau dah. Ayam. Itu. Baik ni, saya tak nak tidur di rizab tu tak nak dan. Saya nak pergi tidur tepi pantai. Dan ada bawa kemah. Boleh kita main sama kotam, seronok. Seronok lah tu. Acara lagi lah seronok. Memanglah seronok. Ulo mau tanda siapa dia cuci bersih berkelak macam tempat tidur. Kilat lah. Jadi Ayah kasih, maafkan mak kasih. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton.